8.2 sukatan serakan, measures of dispersion. Di sini saya ada sedikit nota perlu terangkan. Murid-murid sila baca, saya highlight important point. Murid-murid kalau nak salin boleh salin, pauskan video ya. Okey, sini ya. Murid-murid dengar sini. Atas upper kuartal ialah Q3. Bawah lower Q1 kadang-kadang soalan dia bagi nama lain Okey, kita teruskan. Baca nota yang seterusnya. Okey, ini dengan ini apa beza? Sama saja. Cuma ini ada tambahan ini, square root punca kuasa 2. Yang dalam sini sama. Okey ya. Dan ini adalah murid-murid untuk yang data tak terkumpul, ungrouped data. Kita sambung untuk nota kedua. Okey, murid-murid ini kan formula ini jangan risau sangat sebab exam cikgu akan bagi dan SPM ada bagi ya. Tak payah hafal. Tapi kalau yang macam ni kena hafal lah. Kita baca nota yang seterusnya. Okey, untuk soalan untuk nota kedua senang saja. Kita buat macam nombor lain lah, garis nombor ya. Yang ini kotak, nampak perkataan kotak, box dia mesti mau lukis satu box lah. Dan ini adalah median, ini adalah Q1, ini Q3. Ini adalah nilai minimum, nilai maksimum. Senang saja. Okey, kita sambung untuk nota ketiga. Okey, ini pun penting ya, supaya kita boleh jawab soalan dengan lebih cepat atau lebih confidence. Kalau satu set data kalau kita tambah atau tolak dengan nilai pemalang, suatu julat antara kuartil, variance dan sisian piawai tidak berubah. Kalau tambah dan tolak lah. Kalau bahasa Inggeris di sini, subtracted constant with constant value, the range in the quartile range, variance and standard deviation remain unchanged. Important Okey, kita lihat untuk yang 4 ya. Okay, kalau darab apa akan terjadi? Ini bahagi, apa akan terjadi? Kita lihat sini dulu. Julat baru, new range kita terus darab. Tetapi untuk variance sisian piawai, kita kuasa 2 square. Sisian piawai tak ada sebab dia punca sudah habis sudah masukkan. Jadi ini saja kena jaga. Sebab ini kuasa 2, lain sikit square di sini. Kalau bahagi pun sama murid-murid. Tengok ya. Saya highlight dulu. Kalau bahagi dia ni sama juga. Cuma variance saja.
Variance kan? Variance saja. Dia ni kuasa 2. Okey, jaga sebab ini selalu tanya dalam exam. Murid-murid kalau nak sign boleh pause video signing kan? Ini nota yang penting ya. Okey, kita sambung lihat contoh di bawah. Yang pertama, kita diminta cari julat range. Julat maksudnya nilai yang paling besar. Mana yang paling besar? Tolak dengan nilai yang paling kecil. Tolak, kita dapat 23. Senang saja. Kita kena ingatlah julat range besar tolak kecil. Bukan bilangan jaga, kita ambil yang theta dia. Okey? Kita lihat contoh kedua. Julat antara kuartil in the quartile range. Jadi kita kena cari Q1 dan Q3 lah. Q3 tolak Q1. Bagaimana kita nak cari Q1 dan Q3? Kita kena susun dahulu. Tengok dia sudah, ini tak tersusun, tapi ini sudah susun. Betul tak? Dia susun dari kecil ke besar, ascending order. Lepas tu median adalah kat tengah-tengah. Quartile maksudnya 1/4. Ini adalah 3/4. Ataupun dengan kata lain kita cari tengah-tengah untuk ini. Di bahagian ini kita cari tengah-tengah. Di bahagian ini kita cari tengah-tengah, iaitu 10 dengan 17. Kita tolakkan. Boleh faham tak? Bahagian ini senang je. Okay, kita lihat satu lagi contoh. Soalan 2. Soalan A. Okay, murid-murid boleh pause video dan selesaikan. Ada cuba tak murid-murid? Kita nak cari ini kan? Jadi kita kena susun dahulu untuk data ini. Dari kecil ke besar atau besar ke kecil pun tak ada masalah. Kita susun dahulu Okey, ini data yang kita perlu. Okey, langkah pertama kita cari median dulu. Sini berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi kalau 8 mesti 4 kat tengah-tengah. Ini median. Ini median Jadi mana Q1? Q1 kat sini. Q3 kat sini. Betul tak? Tapi masalahnya nombor dia tak sama kat tengah-tengah. Jadi kita ambil kiraan. Lihatlah. Kalau nak cari Q1, kita ambil 24, titik tengah lah, bagi 2 midpoint. Kita cari Q3, pun sama, ambil titik tengah, midpoint, bagi 2. Apa yang kita dapat di sini? Tangkap kita ya. Okey, kita kena tolakkan. Kita kena tolakkan. Sembilan belas. Dapat tak? Senang saja kan? Ini jawapan. Okey, kita sambung lagi untuk yang paling bawah. Okay, kita lihat contoh 3. Cari julat antara kuartil in the quartile range. Okay, contoh ya. Sini diberi bilangan number. Ini stem, ini orang. Jadi mana X, mana K? Mana F, frekuensi, kekerapan. Ini X lah, kita selalu dalam formula kita pakai X lah. Ini bilangan ialah frekuensi F. Okay, sebab dia nak cari
quartile lah. Quartile, jadi kita kena cari Q1, Q3 lah. Kalau Q1, Q3, kita mesti mau cari longkokkan. Kumulatif. Jadi longkokkan, kumulatif, sebelum ni kita pernah belajar, kita kena tambah nombor yang sebelum. Tambah nombor yang sebelum. Contohnya, yang pertama mesti sama, sebab dia tak ada nombor yang sebelum. Jadi, untuk yang kedua, kenapa jadi 12? Sebab dia 5 tambah 7. Lepas tu, kenapa ini jadi 20? Sebab dia 12 tambah 8. Kenapa yang seterusnya dapat 27? Sebab dia 20 tambah 7. Dan last sekali, kenapa 32? 27 tambah 5. Dapat 32. Jadi jumlah sekali 32. Okey, murid-murid sebenarnya boleh cek Kita boleh tekan kalkulator jumlah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 5 akan dapat 32. Okey, sama saja. Kemudian kita tengok Q1. Q1 ialah 1/4, betul tak? 1/4 darab 32. Jadi ini kita dapat, ini adalah cerapan. Murid-murid, ini bukan nilai cerapan ke observation. Jadi 32 bahagi 4 kita dapat 8 lah kan? Dapat cerapan ke-8. Jadi kita rujuk pada theta di sini. Theta sini. Mana ialah cerapan ke-8? Cerapan ke-8 kalau kita ambil ini, dia ni cerapan ke-5 saja kan? Tak sampai lagi, kita boleh ambil, kita ambil yang ini. Jadi cerapan ke-8 dia jatuh pada bahagian sini. Iaitu kita ambil 50. Okey. Dan seterusnya, ini ialah 3/4 darab 32. Ini adalah cerapan ke-24. Cerapan ke-24 observation, kita lihat di sini. Kalau kita ambil ini tak jadi sebab dia tak sampai lagi. Dia nak kita ambil 24. Jadi 24 jatuh pada kumpulan sini. Jadi kita ambil 70. Okey, sekarang kita sudah berjaya cari Q1, Q3. Kita tolak Q3 tolak Q1. Q3 ialah 70. Tolak Q1, 50. Jawapan 20. Dapat tak? Senang saja kan? Okay. Ini formula. Ini saya tulis tadi lah. Sama saja. Okey. Kita tengok contoh keempatnya. Ini kita kena cari variance dan CCM piawai. Sini saya sudah tulis formula ya. Formula ini exam akan keluar, akan bagilah, cikgu akan bagi. Okey, murid-murid, saya berharap murid-murid boleh belajar baik-baik dalam tajuk variance dan CCM piawai. Okey, ini exam suka keluar. Exam suka keluar. Kita lihat contoh pertama. Dia bagi theta ini. Kita kena cari min. Ini diberi Okey, exam akan bagi. Kalau semasa kita buat latihan boleh rujuk buku, tak ada masalah. Murid-murid kena tahu simbol ini adalah maksud min. Maksud min min ialah purata lah. Jadi kalau nak cari purata, min dia kena jumlah semua, tambah semua sekali, bahagi bilangan. Berapa bilangan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan. Jadi bagi 6 kita dapat 25. Ini adalah min. Kemudian setiap satu 25 kan? Akan masuk dalam sini kurungan, tolak 25, tolak setiap theta kita tolak 25. Dan jangan lupa ada fasa 2 square kat sini. Jumlahkan semua dan bahagi n. N ialah 6. N ialah 6. Jumlah bilangan, number 6. Okey, dan kita tekan kalkulator, kita akan dapat inilah. Ini adalah variance murid-murid. Kalau nak cari CCM piawai, standard deviation, kita ambil yang ini, punca sahaja, square root saja, kita terus dapat jawapan ini, dan ini. Siap. Anda faham tak? Murid-murid boleh pause video, cuba pelajar tekan
Kalau tak pandai tekan, nanti tekan salah, rugilah makan gitu. Okey, kita perlahan-perlahan tekan, jangan tekan salah. Okey, kita sambung. Contoh ini. Ini pula adalah sama juga, kita kena cari mean, variance, CCMPY, standard deviation. Tapi kali ini dia ada frekuensi, kekerapan. Ini kekerapan. Nanti data kita tidak boleh terus ambil, tak boleh. Kita kena darab 5 darab 10. Sini, 5 darab 10. Setiap data kita kena darab 10. Ini darab 4, darab 5, darab 4. Nampak tak? Sebab dia ada kekerapan frekuensi. Dan yang lain tu sama sajalah. Sama saja. Kita ada kuasa 2 ikut formula di sini. Formula ini juga diberi dalam exam. Kuasa 2. Okey, semua jangan lupa masukkan. Dan bagi 25. Kenapa 25? Sini jumlah kita dapat F frekuensi sama dengan 25. Ini kita selalu ambil sebagai X lah. Ini adalah F lah. Okey, ini kita kena tahu. Lepas tu kita dapat tekan calculator, kita akan dapat ini. Dan kita punca, kita dapat CCMPY standard deviation. Murid-murid sila pause video dan cuba belajar tekan. Jangan kerang kabut semasa exam. Dapat jawapan tak? Nak cuba tekan dan kena mahir lah. Okey, kita sambung. Contoh 5. Contoh 5. Okey, sini saya sudah tulis formula lah. Formula. Dan formula ini adalah formula di atas lah. Tengok sini, kenapa ada 2? Kenapa ada 2? Formula ini adalah sama dengan ini sebenarnya. Dua-dua boleh guna. Dua-dua boleh dapat jawapan yang sama. Okey, jangan risau, guna mana satu formula. Okey. Sebenarnya suka hatilah nak guna mana satu. Cuma kita rasa-rasanya mana satu senang untuk kita. Kalau untuk contoh ini, data diberi ialah ini. Okey, untuk formula variance, kita kena cari kuasa 2 kan? Kuasa 2, square dekat sini. Jadi kita boleh buat satu jadual. Kita masukkan X ialah data seperti biasa. Dan kita masukkan kuasa 2. Kita dapat inilah. Kuasa 2. Dan akhirnya kita kena cari jumlah. Jumlah sebab di sini jumlah kan? Kalau ini pun sama juga kena jumlah. Kita kena jumlah. Kenapa kita nak jumlah 70? Sebab kita perlukan ini ya, untuk cari min. Min ialah jumlah 10 tambah 12 tambah ini jumlah lah 70 bahagi bilangan. Berapa bilangan data di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ialah F. Kalau dia data tak terkumpul, bahagian ini adalah N. Kedua-duanya adalah sama maksud. Di ada 5 nombor, bagi 5. Bagi 5 dan kita tekan calculator dapat 14. Ini adalah min. Kenapa kita kena cari min? Sebab sini kita kena masukkan min untuk buat variance. Boleh ya? Jadi saya padam dulu. Sebenarnya murid-murid untuk bahagian ini kita semua cari, contohnya cari X ke X kuasa 2, kita kena cari ikut formula. Kita kena cari ikut formula. Kalau formula ada apa? Ada ini, kita kena X kuasa 2, kena cari X kuasa 2. Okey. Untuk variance di sini dia guna inilah. Ini ya. Jadi jumlah X kuasa 2. Jumlah X kuasa 2. Ini.
Okay. Ini. Bahagi bilangan N. N dia sama kan? N tolak min kuasa 2. Min kuasa 2 square. 14 kuasa 2 square. Tekan kalkulator dapat 8. Ini radius. Sisian piawai senang saja kita puncakan square root. Okay. Murid-murid kalau nak praktis, boleh praktis tekan kalkulator dan cuba buat jadual macam ni. Kena mahir Okey, kita sambung untuk yang bahagian bawah. Untuk soalan 6. Bahagian 6. Dia diberi jadual macam ni, kita kena cari julat dan julat antara kuartil. Julat dan julat antara kuartil kita sudah belajar di atas kan. Jadi untuk bahagian A saya akan skip. Saya akan terangkan untuk bahagian A kedua. Saya sudah highlight. Dia tanya julat dan julat antara kuartil, range in the quartile range. Dia tanyalah yang mana lebih sesuai, suitable untuk serakan. Describe dispersion. Huraikan serakan. Okey, murid-murid sini saya bagi tips Ini kalau exam tanya pun sama juga. Kalau kita nak cari serakan dispersion yang sesuai, kita rujuk pada julat range. Outlier. Okey, kalau tak ada lah. Kalau tak ada baru kita boleh ambil julatnya. Tapi kita sini ada tak penjilan outlier? Apakah maksud penjilan atau outlier? Okey, kalau satu set data murid-murid, sini median kan, sini kuartil 1, sini kuartil 3, sini ialah nilai minimum, sini ialah nilai maksimum. Untuk yang pencilan atau outlier, dia adalah data di luar minimum dan maksimum, di luar. Okey, di luar. Jadi dia ada tak data yang di luar? Kita lihat sini. Ada tak dia nombor ni lompat sangat jauh? Tak ada kan? Dia sedikit rapat. Kan? Dia tak ada lompat sangat jauh kan? Jadi ini dia ada. Jadi kita ambil untuk jawapan ini, kita ambil julat lebih sesuai. Kalau data ini dia ada penjualan outlier, kita ambil julat antara kuartil, in the quartile range. Boleh ya? Ini ambil nota keterangan saya tadi. Sebab kadang-kadang exam keluar tau. Okey, kita sambung untuk yang B. Ya. Okey, kita tengok satu ya, cari siang piawai, standard deviation. Jadi di sini saya skip saja sebab di atas saya sudah tunjuk caranya. Jadi saya akan terangkan untuk bahagian 2. Kalau soalan tanya yang mana lebih konsisten, more consistent, kita perlu terangkan kan, expand. Apa yang kita perlu lihat di sini? Kalau nak tahu konsisten ke tak konsisten, kita rujuk pada sesian piawai. Kita rujuk pada sesian piawai yang kecil punya lebih konsisten. Nombor besar punya tidak konsisten. Okey, ini pun ambil nota ya. Kita lihat sesian piawai ya. Jadi untuk bahagian lain saya skip lah. Untuk yang contoh ke-7, dia mahu kita buat satu plot kotak, box plot. Jadi kotak ni. Jadi untuk graph ini kita perlu beberapa information. 5. Median, Q1, Q3, minimum, maximum. Tapi kita kena susun dahululah. Rearrange. Lepas kita arrange ascending order atau descending order, tertib menaik atau menurun, baru kita jumpa. Tapi ascending order lebih baik.
Sebab kita nak cari minimum dekat kiri, left, maksimum dekat kanan, right. Nanti tersilap pula. Okey, kita buat ini berdasarkan di sini. Apakah nilai minimum di sini? Nilai minimum adalah 8 dan 6, nilai maksimum adalah 19. Jadi range kita jangan jauh sangat lah. Di sini dia ambil 5 sehingga 20 dan jarak setiap satu adalah 5. Jarak satu petak, satu nombor adalah 5 petak. Okay, step pertama yang paling senang ialah kita cari, lepas arrange kita cari medium. Medium ialah di sini. Lepas tu medium lagi, tengah-tengah lagi. Ini adalah Q1, Q3. Okay, kita tengok sini. Medium ialah di antara 10 hingga 12, jadi kita kena ambil titik tengah, midpoint. Titik tengah ya. Jadi kita ambil jumlah titik tengah, midpoint, kita ambil jumlah bagi 2. Dapat 11, jadi 11 kat mana? Ini ya, 11. Okay, sini 11 ya. Lepas tu Q1, 8, kita terus ambil 8. Sini 8. Kira lah petak. Sini 6, 7, 8. Kan? Sini pula ialah 19. Kira lah petak. Sini. Okay, kemudian titik minimum dan maksimum ialah 6 dan 23. Sini. Okay. Kita kira petak dan blok. Dan tengah-tengah saja kita buat petak ya. Ini kira senang dah. Tak ada masalah ya. Okey, untuk C ya, saya akan bincangkan di sini. Okey, kita kena pandai baca lah. Ini maksudnya 87 ya. Okey, di sini saya akan buat kat bawah. Kita kena susun data dulu. Sebenarnya ini tak semestinya kena susun, tapi untuk murid-murid yang kalau takut salah, kurang mahir, baik kita susun. Sebab kalau tak susun, kita kena imagine tau. Kena imagine serapan. Observation berapa untuk yang median, Q1, Q3, maksimum dan minimum. Kita kena imagine. Kalau tak dapat imagine, baik kita susun data di sini. Okay, data di sini kita 87. Okey, sekarang kita cari nilai ini. Sebelum kita plot graf, minimum ialah ini, maksimum ialah ini. Okey, senang saja. Okey, kalau median kita cari nombor dekat tengah-tengah lah. Kita kena conteng-conteng pada data ya, dengan guna pensel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lagi kita kena masuk lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 lagi. Sudah jumpa tengah-tengah kat median. Ini median. Median kita ambil midpoint di tengah. 103.5. Okey, 103.5. Okey, kemudian kita sambung nak cari Q1. Q1 ialah di bahagian sini, kita cari tengah-tengah ya. Sama juga kita ambil cara sama. Okey, titik tengah dekat sini. Jadi ini adalah Q1 iaitu 9.5. Ada faham tak? Titik tengah. Tahu kenapa 9.5? 90 tambah 91 bagi 2 dapat ini. Okey. Kemudian kita teruskan untuk Q3. Okey, tengah-tengah kat sini. Q3 iaitu 1 sifar 8.5 titik tengah.
Okey, kita sudah susun maklumat penting di sini. Dan kita senang plot lah. Okey, kita tengok nilai minimum ialah apa. Nilai minimum 87. Sini ada 117 kan. Tapi kita tak boleh terus ambil, tak boleh ya. Kita kena letak nombor yang cantik. Apakah nombor yang kecil daripada 87? 85. Apa nombor yang lebih besar daripada 117? 115. 120. Okey, kita ambil nilai yang di belakang dan di belakang, di luar lah, supaya dia nampak lebih cantik. Dan kalau setiap satu, okey, ini saya sudah boleh padam lah. Setiap satu saya selang 5. Kalau lah, kita kena buat draft dulu sebelum kita masuk dalam kelas sebenar ya, supaya jawapan kita lihat nampak lebih cantik dan kemas. Kalau saya selang setiap satu, tengok cukup tak ruang yang disediakan. Nampak ni cukup? Okey, berapa nombor dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nombor kan? 8 nombor, jadi kita terus guna berbaris pensel, lukis straight line di sini. Okey, tak kisah berapa panjang. Kemudian kita kena tengok cukup ruang tak? Kadang-kadang tak cukup ruang lah. Ada 8 kan? Kadang saya mula dari sini tengah lah kan? 8 lah. Nampak tak? Saya buat merah ya. Kalau sini medium, setiap kita kira petak lebih banyak. Ada 35 petak di sini. 35 petak bagi 8. Kita perlukan 5 ruang lah. 5 ruang. Kita bagi 5 ruang di sini. 1. Okey, sini berapa ruang? 1 ruang, 2 ruang, 3, 4, 5, 6. Saya nak 8 lah. Okey, tak ada masalah sebab sini masih boleh pakai lagi. Jadi saya akan masukkan dari 90 hingga 115. Boleh faham tak? Kita kena plan baik-baik ya. Masukkan semua di sini. Kalau tak plan baik-baik, asyik padam saja nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini boleh sini. Okey. Jadi kita plot lah. Nampak hitam kan? Kita plot minimum. Jadi sini 5 petak. Satu petak mewakili 1 unit lah. Jadi 87. Maksudnya kita untuk ke belakang 3 petak di sini. Lagi 117 sini. Tak, kita tak boleh buat di bawah, nanti nak buat craft tak jadi. Mana satu lah, atas sikit lah. Jadi ini 117. Boleh sama-sama kita praktis ya. Okey, kemudian median ada perbeluhan, kita ambil titik tengah lah, petak tengah. Petak kita ambil tengah. Okey, supaya kita dapat 0.5 ini. Okey tak?
90.5, 90.5, dah 103.5, dah 108.5. Jadi kita buat peta. Ada faham tak? Peta dekat tengah-tengah, bukan keseluruhan dot dari kiri ke kanan lah. Saya letak merah. Terima kasih tebal. Okey, dah. Lagi medium belum masuk lagi. Semua ni dengan membaris ya. Okay, kemudian kita sambung titik membaris dengan pensel. Siap, ini jawapan. Ini jawapan untuk plot box . Kita faham tak? Ini kena praktis . Untuk yang 9. Okay, theta ada di sini. Jadi julat range. Lepas tu julat baharu, new range kalau dia tambah 5, added 5 bagi setiap markah. Jadi sebenarnya ini kita sudah ada nota lah, ini ada nota yang kita akan tunjuk. Kemudian kita perlu nyatakan perubahan, the change antara sukatan serakan asal original measure of dispersion dengan sukatan serakan baharu the new measure of dispersion. Okay, yang ni tadi saya ada bagi nota kan. Ni. Okay, kalau tolak atau tambah, dia remain unchanged, dia tak berubah. Nota ini penting ya, penting. Julat memang kita senang carilah. Kita ambil nilai maksimum, tolak nilai minimum. So tengok sini, yang mana nilai paling besar, ini. Yang mana nilai paling kecil, ini. Kita ambil besar, tolak kecil. Dapatlah? Ini adalah julat range. Okey, kita tengok soalan 2. Kita mau cari yang baru punya. Jadi kita ambil ini tambah 5 dapat 81. Lepas tu ambil ini tambah 5 akan dapat ini. Jadi yang baru punya 81 tolak 50, kita dapat 31. Jadi 31 ni sama kan? Sama, jadi dia tak berubah, kekal, remain unchanged. Okey, kita lihat yang terakhir. Kita perlu menyatakan perubahan, changes. Apakah changes yang asal bagi yang baru? Dia ada perubahan, no change. Julat kekal sama, 31. The range remain the same, 31. Okey, kita jawab macam ni lah. Boleh faham lah? Yang penting, nota yang saya bagi tu kena ingat lah. Okey, kita lihat contoh ini. Okey, ini kita kena cari julat antara kuartil, range interkuartil range. Okey, di sini data ya. Kita perlu susun, tapi dia memang sudah susun. Kita kena senaraikan supaya kita boleh cari jawapan yang lebih tepat. Okey, saya tuliskan data yang baru di sini. Dah. Okay, sekarang cari julat ialah yang paling besar tolak paling kecil. Okey, jadi di sini julat range ialah paling besar
tolak paling kecil, kita dapat 29 kg. Ini jawapan untuk inilah. Okay, sekarang saya nak cari ini. Jadi yang ni kita ambil 3 Q3 tolak Q1. Q3 kita perlu carilah. Okay, tadi median kat mana? Median kita kena cari ya. Kita ambil yang tengah-tengah. Median. Okay, median dekat sini. Median ialah 36 tambah 42 bahagi 2. Okay, ini tak payah buat dulu. Sebab sekarang kita nak cari Q1. Q1 kita lihat dia dah di sini. Kita mau cari Q1 sini, Q3 di sini. Okay, jadi kita carilah. Yang sudah mau ambil. Okay, rupa-rupanya Q1 dekat sini. Jadi Q1 kita ambil titik tengah. $30.5. Okay, kalau untuk bahagian belakang, okay, sama juga. Q3 dekat sini. Kita ambil 45 tambah 46 bagi 2. Kita dapat 45.5. Okay, lepas tu kita boleh jawab lah. Q3 tolak Q1 dalam kg lah. Okay, di sini kita tekan calculator. Okay, ini 15 jawapan. Ini julat ya. Lepas tu. Okay, sekarang kita lihat yang kedua. Kita kena cari julat antara kuartil baru. New range in the quarter range. Apabila dia kata ini ditambah. Okay, added. Jadi kita kena ambil yang nota tadi. Sekarang kita kena masukkan nilai 28 kat mana? Sini kan? Lagi 33 44 tambah lagi 1 68. Okay, ini adalah data baru. Okay, sekarang sekali lagi kita cari julat lah. Julat kita besar tolak kecil ya. Total jawapan 68 tolak 76 42 kg. Sama tak? Sudah tak sama? Kemudian kita lihat Q3 Q1 tapi kita kena cari medium dulu lah. Okay, median dekat sini.
Kemudian Q1. Q1 dekat sini, iaitu sama juga. Sekarang Q3. Di sini. Kemudian kita bandingkan. Apakah soal tadi? Belum lagi ya. Bandingkan ialah soalan 3. Jadi ini adalah jawapan untuk yang kedua. Ini sebahagian. Q juga antara kuartil. Inter kuartal range. Kita ambil Q3 tolak Q1. Jadi ini adalah jawapan. Seterusnya kita perlu nyatakan perubahan, changes untuk kedua-dua. Kita lihatlah sebelum punya julat 29, lepas tu kuartil, antara kuartil 15, interquartile range. Selepas kita tambah nombor baru ke dalam, kita akan jadi 42. Ini kekal sama. Jadi kita kena bandingkan. Kita berdasarkan data di sini, kita bandingkan. Julat memang meningkat sangat banyak. Kenapa? Sebab data yang ini sudah ditambahkan. Data ini kita katakannya ialah ekstrim. Okey. Sekarang saya nak bagi tahu murid-murid, apakah beza penciulan dengan ekstrim, outlier dengan ekstrim. Okey, ini adalah data yang asal. Ini minimum, ini maksimum. Ini adalah data yang asal. Jadi, kalau dia nilai yang luar daripada sini, dia ada had tau. Dia ada had lah. Tak semestinya sampai sangat jauh. Okay, ini, yang warna orange ini ialah penciulan. Outlier. Sini. Okay. Lepas tu, yang luar lagi. Ini adalah ekstrim. Jadi, dia lagi jauh lah. Jadi di sini, kita lihat. Sini lompat sangat-sangat jauh kan. Jadi kita ambil sebagai ekstrim. Baik, untuk menjawab soalan ni, julat okay. Ekstrim kalau kita
Outlier lah tekak sikit, extreme lah jauh sikit. Tapi mana-mana sebenarnya boleh diterima lah. Sebab memang kita tak tahu berapa nilai di sini. Sebenarnya range ini ada formula, tapi syllabus kita tak masuk lah. Tak masuk, jadi saya tak ajar kira. Cuma saya nak bagi tahu ini dengan ini saja. Okay. Lepas tu soalan yang seterusnya. B ya, kita lihat B. Baca soalan sendiri dengan senyapnya. Okay, sini ada 3 bahagian. Kita nak cari sisian piawai standard deviation. Ini formula untuk yang soalan pertama. Jadi di sini apakah maklumat yang kita perlu? Kita perlukan min. Min ialah fx bagi f. Jadi kita perlukan f darab x. F darab x. Jadi kita kena tambah lah. Berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita masukkan soalan dulu. X lah. F ialah frekuensi kekerapan. Dan sekarang saya nak cari Fs. F darab X. Lepas tu kita nak cari X kuasa 2. Lepas tu Fx kuasa 2. Semua ni, murid-murid, semua ni kita buat berdasarkan formula di sini. Okay? Jadi X kuasa 2, X di sini ya, semua kuasa 2 square. Jadi ini Fx kuasa 2. Fx kuasa 2 kita darab lah. Tekan kalkulator. Dah. Sekarang kita mau jumlah ya. Jumlah di sini. Jumlah di sini. Jumlah di sini. Okey. Tekan saja kalkulator. Okey, boleh faham tak? Ini ada kena cari min.
kita ambil nilai di sini ya. F berapa? Balik sini 22. Ni ya. Di sini tekan kalkulator, dia dapat benar kan? Okay, ini kita nanti nak masuk ke dalam sini. Kita sambung ya. Okay, ini apakah nilai di sini? Sini, sini. Tolak ini. Ini boleh tekan kalkulator. Kita dapat 4.66. Ini jawapan. Okey, yang penting jadual ni kita kena buat betul lah. Lepas tu bahagian kedua, dia kata 20 kg. 20 kg dikeluarkan, remove. Lepas tu kita cari sisi piawai, standard deviation baru. Jadi ini sudah ada. Sudah ada. Kalau sudah ada, apakah nilai baru? Ini sudah jadi tolak 2 ya. Ini sudah jadi tolak 40. Ini sudah jadi tolak 800. Okey, ini yang baru punya. Sekali lagi kita guna formula yang sama. Kita cari min ya. Ini unit nampak tak ini? Sini ya, masuk sini. Bagi ini dengan ini. Tekan kalkulator. Ini jawapan untuk min. Kemudian sekali lagi kita buat jadual, ambil nilai dari jadual untuk buat sistem piawai. Sistem piawai. Ini nilai sini bahagi ini nilai sini, tolak ini, min nilai ini, punca kuasa 2 square root. Ini jawapan yang baru punya. Okey, kita tengok bahagian 3. Ini perubahan, changes. Jadi apakah nilai tadi sistem piawai 466, yang sebelum ni 466, sekarang sudah jadi inilah, sudah turun, betul tak? Jadi perubahan, changes, kita kata dia turun, silakan akan jadi kecil. Silakan akan jadi kecil.
Sebab dia tanya serakan dispersion. Okey. Jadi kita kena jawab ini. Serakan menjadi kecil. Okay, break. Sebelum saya teruskan, sini ada nota tambahannya. Murid-murid boleh pause video dan salin nota penting ini. Okey, ini jika sisian piawai semakin kecil, maka serakan juga kecil. If the standard deviation becomes smaller, the data dispersion also becomes smaller. Penting ya. Kemudian ada satu contoh di sini. Semua data hampir bersama, almost the same value. Jadi sisian piawainya akan jadi kecil, small standard deviation, dan serakan kecil, small dispersion. Kalau untuk contoh yang ini, dia ni data jauh kan, spread out data, julat dia sangat besar. Kalau nilainya jauh, sisian piawai akan jadi besar, standard deviation large, serakan besar, large dispersion. Boleh faham tak? Jadi kita balik soalan tadi. Akan menjadi kecil lah, sebab dia sudah turut